Ayuh, mulut jangan. Mana anak tu? Mana? Pergi panggil balik. Gua kasih tembak. Makcik, saya naikkan lipat ni RM2 je. RM2? Ha, nah. Okey, terima kasih makcik. Berapa ya? Berapa apa? Berapa ringgit ni? RM50 dek. Tadi bukan saya order RM2 je. Makcik scam Dah tahu tanya. Oi, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Kalau pilih kopi, baik kau pilih ku di sini. This is Zeus Funky Remix. Tu bang. Situ memang aku tahu dekat situ bang. Situ tu mana dek? Situ boleh jadi situ, sini boleh jadi situ, sini pun boleh jadi situ, sana tu ada situ. Bang, dekat pokok. Bang, dekat situ. Bang muka ngau. Sama buku pusing mimpi tiap hari sampai fly datang dalam mimpi ngarona manis like Dona statue setelan cuek aduh hai. Kalau nona suka jangan buang muka, jangan setelan cuek nanti malu di nona. Justice for Sarah Chairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadinya lah kita bangkit demi kebenaran. Tangisan korang tak boleh ke? Tahu main je. Memang tak tahu main. Kita orang kan kecil lagi. Jawab. Jadilah kecil. Kecil. Biar kat picit-picit terus sampai penyet. Lepas tu bagi lepas makan. Kecamnya kau. Macam mana kau nak bagi? Akak kata kau lipas. Kan? Weh, kau dah dengar cerita tak? Masa aku kecil dulu kan? Bila masa kau besar? Dari dulu sampai sekarang sama dia kecil. Kalau jalan jangan pakai payung. Nanti orang ingat aku tekan. Aku akan beritahu pada dunia kau begitu indah yang pernah ku punya. No justice, no merdeka. Ini kali bagi kami bersuara. No justice, no merdeka. Kami bangkit demi si Zara. Apa guna negara merdeka? Tapi rakyat hidup terseksa. Miskin jadi mainan si kaya. Yang angku penuh sandiwara. Wow, kau hijau, bapak kau biru. Kau buat kacau, siap-siaplah kau. Selamat datang, encik cari apa? Sekarang ni aku nak tanya kau, dekat sini ada spender percuma tak? Spender tu kau suruh mak kau beli sendirilah. Kat sini mana ada spender percuma? Tak ada, kau tipu. Kau tengok tempat ni macam ada spender percuma ke? Tak ada kan? Aku mana ada spender lebih untuk kau? Hei, kau orang yang ke-10 tanya spender tu, kau tahu tak? Kau nak kisah kau gelap kan? Kau pun sama je. Ya memang. Kalau memang betul tak ada spender percuma, aku bagi tahu semua orang yang kau tipu. Kau nak ke? La ilaha illallah, aku tak ada spender percuma. Aku tak tipu, aku tak ada spender percuma. Aku benar dengan customer macam kau ni. Kau tak nak jujur Sini aku bagi kau satu pick up line yang aku ada. Apa beza kau dengan sejarah? Sejarah tu masa lepas, kau tu masa depan aku. Patutlah kau singgah sebab kau gatal sangat. Kau ingat mak kau tak beli lagi spender sendiri.
Kau jangan main-main dengan aku. Aku ni ketua buaya darat. Kalau kau tak bagi sepeda percuma tu, aku tembak kau. Kau ni tak faham bahasa ke? Itu dah tayar, bukan kena spender. Kau faham lah sikit. Aku tak ada spender tu. Letak tepi lah pistol RM2 kau tu. RM2 kau kata. Aku beli ni RM10,000 tau. RM2 ke RM10,000 ke? Spender sendiri pun kau tak nak beli. Kalau kau nak sangat spender, sini aku sumbat spender babi dalam mulut kau. Jangan! Jangan! Kau makan spender tu, kau makan! Kau makan! Kau makan spender tu! Aku tak pernah dengan kau! Wasinya menghabiskan malam. Tiba-tiba ombak hilang pasang. Tiba-tiba Siapa yang paling cantik? Saya. Siapa yang paling bodoh? Saya. Siapa yang... Siapa yang paling anjing tahu? Aku adalah si Tanggang. Kanda, Siapa? adikmu Tonggeng. Hai, si Tonggeng. Ya. Di dalam sejarah aku tak pernah ada nama Tonggeng tahu. Aku di belakang tabir. Kanda, aku pulang ke darat berjumpa dengan emak. Umak? Mak Langok. Kanda, mak rindukan kau, kau. Jangan kau sebut nama orang tua yang jijik itu. Aku tiada mak lagi, aku seorang diri di dunia ini. Dah hakanya kau. Aku jumpa mak bagi ni bungkusan kau. Bungkusan ini adalah makanan kegemaran kau, Tanggang. Apa ini? Anai-anai, steam limau. ini anak bangsa. Kau mempertahankan. Allah Akbar. Teringat zaman perang dulu. Aku nak tanya ni, macam aku suka kopi. Kalau pilih kopi, Bola. kau pilih kopi. Kalau tahu dulu okeynya. El día que te vi, ahora todo se va a tratar de ti. 1 bulan 8 57 perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Hello bro, korang sabar ke? Ya, saya orang sabar. Wih nak bah, kenapa main ni kau bah? Boleh bakal kau bah? Sadap ke tuang biat bah? Jap. Kamu orang Semenanjung ke? Ya bro, orang Semenanjung, kenapa? Kau kenapa dong? Bang, dah lah bang. Tak vibe lah macam tu bang. Relax lah. Bang, dah lah bang. Relax dong. Bang, tak lah macam tu bang. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Ini semua amanah tahu tak adik-adik? Ini semua amanah. Abang bagi korang biskut tu untuk korang jaga sebagai amanah korang. Korang tengok jadi apa? Dia jadi bubuk. Abang kecewa dengan korang.
Abang kecewa. Korang bayangkan ni abang nak korang bayangkan. Satu hari korang datang balik rumah, korang nampak slipper banyak. Percaya dia ni. Korang masuk, korang akan nampak sekujur tubuh badan dalam kain putih. Insaflah adik-adik, jagalah amanah. Aduh, semak lah dia. Kau lembik lah kau ni. Kau percaya dia ni. Assalamualaikum, Mak. Amin dah balik, Mak. Weh, camp bos. Mak. 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 Mak aku. Pasal nangis ke tak? Siapa banyak mak aku? Mak, aku jumpa surat dari Mak. Siapa punya? Tak tahu. Ni mana? Ha, tengok ni. Ni mak dia. Ada 4 anak dia. Comelnya anak dia tidur. Alah, comel kan? Mana boleh macam tu? Itu pecah amanah namanya. Kau nak pecah amanah ke nak pecah? Yelah, kita tulis. Aku jarang disayang-sayang. Rasa banyak kali dah pasal. Adik buat tak carok. Jangan adik dengar kata orang. Kalau dek tak tahu cerita. Kali-kali dik. Anak kambing makan apa? Anak harimau makan apa? Anak kucing makan apa? Panadol Activa. Aku pun tak sukalah tengok muka kau. Kau ingat kau cantik sangat ke? You kata muka I tak cantik. Memang muka kau tak cantik pun. Habis muka you handsome sangat. Alah, mata bulat macam burung hantu. Mata sebat, hidung besar, telinga besar. Kejap. Air cendol. Jagu lepeh. Tu apa tu? Nasi lemak 50 sen. Hey, ini sudah lebih. Jiwakan rindu siapa akan belah. Ikan keke ilah. Cinta harus berterus terang, takut makin hilang. Ikan gelam. Mana teksi ni? Aku lambat lah. Okey, dah sampai. Jom masuk. Cepatlah masuk, gemuk. Dah lah gemuk makan McD banyak. Ih, panasnya. Woi, gemuk. Apa? Nak gaduh ke? Budak nakal tak pakai seatbelt. Woi, gemuk. Pakailah tali pinggang kelera. Wah, tidak perlu. Pakailah tali pinggang kelera, gemuk. Dah lah tak puasa penuh. Saya memang tak puasa sebab saya lapar. Saya tak boleh pakai tali pinggang kelera sebab aku lapar. Okey, kelas. Siapa boleh jawab soalan saya, boleh balik. Jaga. Ya, kenapa? Tak ada apa-apa. Balik dulu. Oi, Bundek, sini. Tapi ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok ni, jari dia kan panjang sikit. Ini tapak kaki atuk ni. Alah. Mu bangun lambat, mu shower lambat. Lepas tu, kita dah jadi lambat. Baguslah tu, bagus. Dah lama. Ada nak bagi tahu benda ni. Kepala bapa aku nak cakap apa? Nak tak... Bek adik masuk dalam longkang. Jangan rotanku. Apa kau cakap? Bik kau masuk longkang? Baru sekarang kau nak cakap. Tunggu sekejap budak. Kau buka pintu ni sekarang.